Doa minta tambah ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma. Ya Tuhanku, jadikanlah aku berguna untuk masyarakat dengan ilmu yang Engkau berikan padaku, dan berilah aku ilmu yang berguna bagi diriku, dan kurniakanlah aku pengetahuan yang berguna untuk diriku, serta tambahkanlah aku pengetahuan ilmu. Ilmu mutu dan budi, itulah harga diri. Hidup siswa-siswi, harapan ibu pertiwi. Ilmu mutu dan budi, itulah pelita hati. Asas pembina peribadi untuk menabur bakti. Itulah pegangan hidup kami, sumber kekuatan rohani. Mutiara peradaban asli, titian hidup abadi. Ilmu mutu dan budi, itulah pusaka sejati. Menuju cita-cita murni, semoga Tuhan memberkati. Itulah pegangan hidup kami, sumber kekuatan rohani. Mutiara peradaban asli, titian hidup abadi. Ilmu mutu dan budi, itulah pusaka sejati. Menuju cita-cita murni, semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua para pelajar. Semoga Tuhan memberkati hari anda pada hari ini.
bertemu kita dalam sesi kuliah kajian tindakan, pendidikan kajian tindakan dalam pendidikan untuk sesi pertemuan kedua. Jadi saya ucapkan selamat datanglah kepada semua para pelajar dan juga semoga diberikan kesihatan yang baik dan kesejahteraan hidup pada pagi ini. Jadi pada pertemuan kedua pada hari ini kita akan membuat sedikit refleksi awal berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran yang kita dah lalui pada pertemuan pertama, dan kemudian kita akan susun dari segi jadual pembentangan dan ada sedikit penilaian, dan juga ada juga ajuan soalan daripada beberapa ahli kumpulan. Jadi saya dah susun dah beri jadual kepada anda semua dan semoga kita dapatlah menjalani sesi pembentangan seperti jadual yang telah ditetapkan. Dan kalau lebih awal kita bentang tu, maknanya lebih habis cepat. Mungkin kita boleh habis lebih awal lah. Jadi kalau harap-harap kita dapat mengikuti masa yang telah ditetapkan. Saya sharekan dahulu saya punya ni. Okey, semua dah dapat lihat Okey, baik. Pada pagi ini kita akan belajar berkenaan dengan refleksi akhir, iaitu apa yang kita dah belajar pada sebelum ini berkenaan dengan kajian tindakan. Tapi sebelum itu kita akan tahu dulu apa dia sebenarnya kajian tindakan ni. Okey, seperti semua yang pernah alami ataupun belajar dan sebagainya lah. Kajian tindakan ini adalah merupakan satu proses refleksi. Okey, refleksi yang apabila kita jadi sebagai seorang guru, jadi guru kan, kita akan hadapi masalah, isu, masalah isu sama lah kan. Apa lagi? Kekangan masa. Ini semua masalah-masalah yang berlaku lah. Kalau saya senaraikan masalah tu ada pelbagai masalah. Jadi sebagai seorang pendidik, kita perlu melakukan solusi. Solusi itu maksudnya penyelesaian lah. Kalau kita terus kekal dengan keadaan tidak mengubah sesuatu bentuk pengajaran, tidak melakukan sesuatu anjakan paradigma, maka ianya akan memberikan satu bebanan kepada seorang guru. Misalnya kalau kita tengok, misalnya dalam kelas kita mengajar, ada murid yang tidak ada motivasi, tak seronok nak belajar. Contohnya dalam mata pelajaran sejarah, dia tak suka nak belajar, dan kita sebagai guru akan sentiasa nak mengharapkan murid-murid kita lulus. Kalau dalam SPM wajib lulus kan? Dan boleh skor, dapat jawab exam. Tapi bila kita semak dalam peperiksaan, tak jawab exam. Memang ada kes ini. Lepas tu dalam kelas tak minat belajar. Lepas tu bila keputusan periksa, lemah. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan orang cakap apa, uh, prestasi tu akan merudum dan kita sebagai seorang guru pun akan rasa sangat tertekan dengan apa yang berlaku tadi kan. So, kita perlu melakukan sesuatu tindakan. Ha, tindakan inilah yang dikenali sebagai kajian tindakan. Okey. Itulah dia maksudnya dari segi gelong penceritaan, bermula daripada refleksi, ada masalah, kita kena cari solusi untuk menyelesaikan bebanan, akhirnya perlu lakukan tindakan. Agaknya kalau kita tak buat kajian tindakan ni, apa agaknya terjadi dalam kelas kita agaknya? Kan? Yang pertama, kalau kita tak buat kajian tindakan, ianya akan menjadikan, pertama adalah kita tidak seronok mengajar. Sebab itulah ada beberapa kes di mana terdapat guru yang bersara awal. Lepas tu apa lagi? Tak happy. Memang kisah-kisah benar tau. Sebab kita tak ada buat sesuatu perubahan. Jadi menyebabkan kita tak seronok nak mengajar tadi tu. Tidak ada perasaan, tak ada mood tersebut. Yang kedua, repo. Repo tu ialah hubungan kita dengan murid kita tidaklah bagus sangat ataupun tidaklah rapat. Sebab itu kalau kita kat sekolah dulu, bila kita tengok mana-mana guru yang kreatif mengajar, cara mengajar seronok, hubungan dengan baik, itu ialah guru-guru yang akan diingati sampai sekarang sebab dia dapat membina repo hubungan melalui tindakan-tindakan yang dibuat. Tak kisahlah tindakan itu sederhana ke, luar biasa ke, tak luar biasa ke, tetapi ada benda yang dibuat untuk menambah baik pengajaran, maka di situ dikenali sebagai
tindakan yang cukup baik. Saya rasa semua jelas maksud saya ni kan, repo. Jadi bila anda nak praktikum nanti, kalau anda tak buat sesuatu tindakan, memang dia akan menyebabkan anda rasa sangat stres. Yang ketiga, productivity. Apa maksud productivity? Productivity itu ialah sesuatu benda yang kita buat tu akan meningkatkan atau menambah baik sesuatu pengajaran yang kita lakukan. Okey, dalam pengajaran di sekolah, setiap guru disarankan untuk melakukan inovasi. Inovasi ini ialah perubahan daripada keadaan sebelum kepada selepas, yang lebih baik kepada yang lebih baik, kepada yang tak buat kepada yang buat. So kalau anda tidak lakukan ini, anda tidak akan ada productivity. Sedangkan kriteria untuk menjadi guru cemerlang. Guru cemerlang ni jawatan guru cemerlang ni bukannya macam sebut-sebut je, engkau guru cemerlang. Tidak. Guru cemerlang itu ialah satu grade. Dia akan mendapat satu kenaikan gaji yang lebih besar. Macam saya di IPG, saya ialah pensyarah cemerlang. Pensyarah cemerlang tu bukannya macam orang suka-suka bagi label, tidak. Dia ada satu kenaikan. Jadi antara kriteria yang menyebabkan anda mendapat guru cemerlang, pensyarah cemerlang adalah dengan melakukan kajian tindakan. Yang keempat, kalau anda tak buat kajian tindakan, menyebabkan anda akan tertinggal dalam arus pendidikan. Okey, saya teringat pada zaman 2020 ketika COVID-19 berlangsung kan. COVID-19 tak berlangsung, sorry, COVID-19 melanda dunia. Ketika itu ramai guru-guru disaran untuk menggunakan Google Classroom lah, guna Google Meet lah, guna Zoom lah, guna Webex dan sebagainya. Even saya rasa anda pun belajar kan masa tu. Tetapi, kalau seorang guru tu dia tidak belajar untuk melakukan tindakan, untuk belajar menggunakan Google Meet, Google Classroom, whatever dan sebagainya itu, dia akan tercicir dan tidak dapat melalui fasa tersebut. Dan dia akhirnya stres lah. Akhirnya dia tidak akan selari dengan guru-guru yang lain. So akhirnya dia tertinggal. Bila dia dah tertinggal, apa yang terjadi bila belajar? Dia akan terus tercicir lah daripada sistem pendidikan yang telah dilakukan tersebut. Nowadays, kita tengok apa yang berlaku, kerajaan dah memperkenalkan dasar pendigitalan pendidikan DPD. Jadi saya nak awak baca DPD ni. Tahun depan nak temu duga kan? DPD tadi ni menyarankan guru untuk belajar penggunaan AI. Jadi pada masa sekarang, kalaulah guru-guru tu tak dapat untuk belajar guna AI, budak-budak dia lebih tahu, maka apakah peranan guru tadi tu? Dia akan jauh tertinggal lah. So bila tidak ada lakukan sesuatu tindakan, maka dia akan jauh tertinggal dan akhirnya awak tidak berupaya dalam sistem pendidikan. Bila tak berupaya, awak ni tak layak pun nak menjadi guru pada masa ketika itu. Okey, pada masa sekarang, AI ni dah menjadikan satu sumber rujukan. Kalau awak ambil AI yang sangat pro, kan ada banyak grade, Go lah, Pro lah dan sebagainya. Ilmu dia, bukan ilmu dia, pusat pengumpulan metadata tu sangat tinggi. So, apa yang nak membezakan awak dengan teknologi maklumat AI dan sebagainya? Kalau penyampai ilmu, AI pun dah boleh bercakap dah, boleh jadi ilmu dan sebagainya. Yang membezakannya ialah roh keguruan kita. Dalam erti kata sekarang, orang panggil sebagai nyala rasa. Ingat Iterma ni, kalau temu duga boleh sebut nyala rasa. Nyala rasa ni digagaskan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Muhammad Azam. So, membezakan awak dengan AI ialah roh kita sebagai seorang guru tadi tu, iaitu dengan melalui membuat lakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pendidik. Kalau awak tidak ada roh, awak sebagai seorang penyampai saja, pengantar saja, tak ada jiwa sebagai guru, maka awak akan terus kecundang menjadi sebagai seorang guru, kan? Okey. Jadi itulah dia serba sedikit kenapa kajian tindakan ni perlu dibuat. Now, sekarang saya nak refleksi awak balik semula. Apakah dia proses kajian tindakan? Kalau anda tengok kaedah saya gunakan kaedah Faizi lah. Iaitu pertama, kita kena fokus nak buat kajian tindakan ni nak buat apa. Sama ada anda buat dalam bidang PDP ataupun nak buat dalam bidang pengurusan. Terpulanglah. Dekat sekolah anda boleh buat sama ada PDP ataupun bidang pengurusan. Anda kena fokus siapa murid yang terlibat. Seperti yang saya bagi tahu, tidak perlu satu kelas pun. Kita hanya pilih murid-murid yang kita rasakan kumpulan sasaran. Contohnya daripada 40 murid, mungkin 5 sahaja bermasalah. Maka 5 itu adalah peserta kajian kita. Kemudian anda juga tentukan dari segi fokus tu, kita tengok dari segi murid. Kemudian kita tentukan juga kita punya bidang ataupun subjek kita. Apa yang kita nak buat dalam kajian tindakan. Kajian tindakan ni tak perlu nak menyelesaikan perkara yang besar pun. Cukup perkara-perkara yang kecil dalam kelas tadi tu. Tapi kalau dapat menyelesaikan masalah, ianya lebih bermakna. Mungkin kalau dalam kajian tindakan karangan bahasa Melayu, kita mungkin pada pasal pertama kita buat kajian tindakan untuk menyelesaikan pendahuluan, sambung pula dengan isi, sambung dengan penutup, buat pada tahun-tahun berikutnya. Akhirnya anda boleh menghasilkan satu modul. Selepas kita dah ada fokus, kita akan tahu apa yang kita nak buat.
Kemudian yang kedua adalah kita mengambil isu. Isu ni ataupun dalam bahasa tesis ataupun research dikenali sebagai problem statement lah. Isu-isu tadi ni boleh diperolehi melalui pemerhatian masa kita mengajar dalam kelas. Kedua ialah analisis dokumen. Analisis dokumen ni seperti dokumen buku-buku rujukan, nota ke apa ke dan sebagainya yang boleh kita jadikan sebagai panduan-panduan kita. Analisis dokumen tu boleh bercetak ataupun tidak bercetak. Dalam online pun boleh kuis dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah temu bual. Tak perlu buat soal sedidik. Sebab tu kajian tindakan, saya suka kalau anda buat secara fully kualitatif lah. Ini memang semua kualitatif lah temu bual tu kita tanya dengan murid-murid kita apa masalah yang berlaku sebenarnya. Kerana bila temu bual ni kita lebih tahu dan juga dapat maklumat dia. So isu-isu tadi tu adalah merupakan isu-isu yang mendokong. Kenapa isu ni penting? Sebab daripada isu ni akan datangnya objektif kajian. That's why lah isu kena related dengan objektif. Yang I ni tadi ialah idea ataupun intervensi. Ini ialah ubat. Bila kita dah ada fokus, kita dah ada masalah. Sekarang kita nak cari penyelesaian dia, kita kena bina satu ubat ataupun idea penyelesaian. Intervensi ini ialah idea-idea yang boleh anda kenalkan bagaimana anda nak mensolusikan problem-problem ataupun masalah-masalah yang berlaku. Idea ni boleh dapat daripada inspirasi. Kalau ada orang lain buat kan, kita boleh ambil juga. Tapi kita kena ubah dan tambah baik. Tak bolehlah ambil 100% kan. Kita boleh menggunakan uji cuba, kita try and error kan, apa kaedah yang terbaik. Dan kita juga boleh melakukan idea berdasarkan kepada pembacaan kan. Pembacaan ni boleh juga kita ambil literature daripada internet, Google, AI dan sebagainya. Tidak menjadi masalah. So, Z ni tadi apa benda? Z ni zahir kan anda sedang buat sekarang ni, iaitu penulisan proposal kan. Anda menulis dan implementasi saya rasa saya dah pernah share kepada anda apakah dia kelebihan penggunaan kajian tindakan. Itu saya cerita yang boleh terbit artikel lah, menang anugerah lah dan sebagainya itu kan. Saya pernah cerita dengan anda sebelum ini. So, ini adalah basic tentang apa yang saya dah ajar dalam sesi kuliah sebelum ini. Sebenarnya Faizi ni bolehlah menjadi satu kaedah kan, tetapi kita tak bolehlah menjadikan dia sebagai mazhab. Mazhab ni apa? Mazhab ni ialah panduan kita. Tetapi di dunia ini ada beberapa mazhab yang boleh dijadikan sebagai guideline. Saya ajar anda dua pada hari itu. Pertama adalah Chemist dan McTaggart. Dan kedua adalah Stringer. Stringer 1999, Chemist McTaggart 1988. So, dua-dua ni adalah merupakan dua panduan mazhab. Di mana kalau tengok Chemist McTaggart, kita buat je gulungan bulat macam ni. Dia akan mulakan dengan pertama, fasa kedua, ketiga dan keempat. Buat macam ni senang Merancang, bertindak, memerhati dan merefleks. Okey. Ini adalah gelungan-gelungan buat anak panah macam ni. So dia boleh jadi cycle kedua kalau ada problem, kalau ada masalah. Misal kata dalam cycle buruk betul tulisan saya kan, tapi memang macam itulah tulisan saya. Bila kita nak pergi fasa kedua, kita akan lihat. Misal kata kalau dalam gulungan pertama kita buat kaedah nyanyian, tak dapat solusi penyelesaian masalah. So kita boleh pergi next cycle, kita ulang balik dan kita buatlah. Kalau Stranger senang je dia macam ni. Okey, yang pertama, kedua dan ketiga. Look, think dan juga act. Okay, dia lebih ringkas. Tapi kalau anda tengok, fasa-fasa ni tadi sama je macam kaedah Faizi yang saya buat tu. Cuma saya punya kaedah tu taklah digunakan ke peringkat dunia kan. Sebab siapalah saya ni tadi. Tapi saya buat tu sebenarnya nak bantu anda dengan lebih mudah lah. Tapi bila kita buat kajian tindakan, kita wajib menggunakan antara dua ni tadilah. Ada banyak lagi, ada 6, 7, 8. Tapi saya ajar dua saja. Sebab nanti bila kat sekolah, kalau anda menyertai kajian tindakan, bila nak bertanding dan sebagainya, ianya adalah sangat penting dan dia menunjukkan kematangan anda sebagai seorang penyelidik. Of course lah kan, because kalau anda buat kajian-kajian lain, kajian tinjauan, eksperimen, semua akan ada theoretical framework, ada teori-teori dan sebagainya. So, kajian tindakan juga ada sifu-sifu mazhab dia di peringkat dunia yang boleh anda gunakan sebagai panduan. Okay. So, itulah serba sedikit berkenaan dengan kuliah refleksi kita pada pagi ini yang saya rasa merupakan satu perkara yang anda perlu ingatlah. Dan saya sarankan bila anda praktikum nanti, buatlah ianya sebagai satu extra value added lah. Sebab kadang-kadang ada